Sebagai seorang tukang masak profesional, apa antara kesalahan yang paling selalu orang buat kalau nak masak lemak cili api? Masak lemak cili api dia pakai bawang putih. Itu salah. Itu salah pada saya lah. Pada saya sebab bawang ni dekat masak lemak negeri ke mana-mana dia tak gunakan bawang putih. Macam bawang merah pun dia optional. Ada setengah tempat dia tak pakai. Dia tak tumis, dia cuma boil air, dia masuk cili blend, itu saja. Tahu santai. Itu original negeri Sembilannya. Original tak ada bawang putih. Tak ada bawang putih, tak ada garlic, tak ada onion. Dia cuma cili dan itu saja. Original dia. Cuma sekarang ni dia banyak lah version. Ada yang tumis dengan minyak, taruh garlic, taruh onion, taruh serai, macam-macam lah dengan daun kunyit, dengan daun limau dan macam-macam dia akan letak. Sebab itu terpulang masing-masing punya resepi dan menu dia orang. Tapi dari segi rasa, adakah akan menjejaskan rasa tu, Pak? Dia akan menjejaskan rasa, cuma tak jauh beza. Dia tetap rasa lemak, cuma tak rasa beza jauh dia. Dari segi tahap kepedasan pula, ada orang mungkin suka level pedas tahap 10. Okay. Ada orang suka mungkin tahap 5. Jadi yang secara originalnya, masak lemak cili api tahap kepedasan dia bagaimana? Tahap 5. Dia tak terlalu pedas, tak terlalu heavy pedas. Dia 5, so majoriti semua boleh makan. Balik dewasa, orang tua, semua dia boleh makan. Sebab dia tahap 5. Yang optional tu tahap level 7, level 8, level 9 tu optional. Terpulang kepada masing-masing. Pulang pada selera masing-masing. Selera masing-masing. Ada yang kuat pedas.